Nombor 8. Puan Irdina, okey, 8. Puan Irdina berhasrat memberikan sumbangan nasi kerabu untuk jamuan akhir tahun murid-murid tingkatan 5 SMK Damai. Jumlah nasi kerabu yang hendak disumbangkan adalah selebih-lebihnya 80 set. Nasi kerabu yang hendak disumbangkan selebih-lebihnya 80 set. Bilangan murid yang makan nasi kerabu ayam adalah sekurang-kurangnya 2 kali bilangan murid yang makan nasi kerabu daging. Okey. Soalan, pemboleh ubah X mewakili nasi kerabu daging. Okey, X mewakili daging. Y mewakili nasi kerabu ayam. Y mewakili ayam. Tulis dua ketaksamaan linear. Okey, kita ambil dulu yang pertama tadi. Jumlah nasi kerabu. Maksudnya X tambah Y. Selebih-lebihnya 80 set. Okey, kalau awak buat satu garis, awak letak 80 sini, selebih-lebihnya dia berada di atas atau berada di bawah? Di bawah. Dia berada di bawah. Selebih-lebihnya. Sampai sini je. Tak boleh dah lebih pada tu. Dia berada di bawah. Jadi bila berada di bawah, maksud dia kurang atau sama. Okey. X. Jumlah nasi kerabu. X tambah Y kurang atau sama dengan 80. Satu. Yang kedua, nasi kerabu ayam. Ayam Y. Okey, kalau letak sini, sekurang-kurangnya 2 kali bilangan yang makan nasi kerabu daging. Daging tu X. 2X. Katalah 2X. 2X. Dia kata sekurang-kurangnya. Duduk di atas, duduk di bawah. Sekurang-kurangnya 2X. Atas. Sekurang-kurangnya nak duduk sini. Jadi dia ke atas, bukan ke bawah. Ke atas, dia lebih besar. Y lebih besar atau sama dengan 2. Boleh? Tu awak dapatlah 2 ketaksamaan. Ini yang pertama, 1 markah. Ini yang kedua, 1 markah. Okey, lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear tersebut. Okey, saya ambil ke bawah. Tengok. Dia dah buat dah. Dia dah buat, tinggal lorek saja. Okey, saya salin balik dia awak punya ketaksamaan tadi. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 80. Y lebih besar atau sama dengan 2X. Ini untuk X tambah Y 80 kan? 80. Maksudnya X tambah Y sama dengan 80 sini. X tambah Y sama dengan 80. Yang di sini Y sama dengan 2X. Okey, yang ini lebih besar. Lebih besar dia ke atas. Yang ini dia lebih kecil. Dia ke bawah. Yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan. So, lorek lah. Boleh? Nampak tak? Yang X tambah Y tadi, dia lebih kecil. Dia ke bawah. Okey. Bawah. Yang ini dia lebih besar. Dia ke atas. Tengok yang mana bersilang. Kawasan yang bersilang adalah kawasan yang ni. Kawasan ni lah yang awak perlu lorek. Boleh? Okey. Seterusnya, tentukan bilangan maksimum yang paling banyak nasi kerabu ayam. Ayam tu Y. Okay. Yang disumbangkan jika bilangan nasi kerabu daging ialah 20 set. Daging tu X. X mana 20? Sini 20. So, awak tengok yang paling tinggi. Ni rendah. 40 ni rendah. Yang tinggi sini. Berapa? 60. Okey, tu je.
Okey, ini satu markah saya buat bawah balik. Satu markah. Sini. Satu markah. Sini satu markah. Okey.